Assalamualaikum. Teman hari ini ada kawan teman kenalkan satu kopi, nama dia CEO Kopi, CEO Cafe nama sebenar tapi dia kopi lah. Kopi pracampuran dengan Ganodharma. Ni kotak dia. Kopi ni ada dua version. Untuk version yang warna coklat ni, orang Perak kata, dia ada mengandungi gula lah. So yang ni, kopi ni ada gula. Bagi lagi satu version yang berwarna cerah sikit, dia tidak mengandungi gula. Sesuai untuk siapa peminat kopi yang ada biji manis. Ni kamu tengok ingredientnya. Tu ingredient dia tu. Tenaga ni berapa, kolesterol berapa, protein berapa, lemaknya berapa, dia dinyatakan dalam. Untuk makluman kopi ni menggunakan lemak ataupun daripada kelapa, daripada minyak kelapa katanya. Kopi ni produknya oleh apa kamu tak nampak lah tu, Shuang Ho Group yang beralamat di Sri Damansara. Baik, apa kelebihan kopi ni? Teman baru je diperkenalkan kopi ni oleh sahabat teman pagi tadi, oleh Haji Abdul Rahim dengan kawannya. Manakala Haji Rahim dia pula, dia diperkenalkan oleh Datuk Zaini, kawan kami lah tu, geng-geng Clipper. Pagi tadi teman dah try pagi tadi dengan secawan kopi di rumah Haji Rahim pagi tadi. Dan apa yang teman dapat rasa lah, kopi ni, ya Allah walaupun version ini ada gula, tapi teman tak adalah rasa manis. Teman rasa okey je lah. Mana dia sangat sesuai untuk orang-orang yang peminat kopi, tapi ada kincin manis itu, ada gula tinggi sikit lah. Saya rasa sesuai. Dan kopi ni juga saya minum pagi tadi. Kami pergi melawat kawan di Hospital Sedap. Daripada pukul 11.30 kami gerak. Teman sangat energetik, sangat bertenaga. Lepas tu kentut je kerjanya. Itu mula baru hari pertama teman minum kopi ni. Dan perut pun rasa selesa, angin buang lawas, dan teman rasa sangat bertenaga. Jadi dalam sekotak ni ada 20 sachet. Siapa-siapa yang berminat nak jadi ahli boleh PM dekat teman, dekat description. InsyaAllah siapa yang nak cuba boleh cuba dulu dengan PM teman ke, atau punya kawan-kawan yang rapat lah. Yang lain-lain tu bolehlah cari dealer-dealer untuk yang ada berhampiran. InsyaAllah semoga kita terus sihat dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baiklah. Khusus untuk kawan-kawan yang memang peminat kopi. So
Jom kita cuba. CEO Cafe. Apa campurannya? Ini kopi percampuran dengan Ganoderma ataupun nama lainnya Lindsay Koma. Atau jom kita try. Keep it up and don't give up.